Alhamdulillah dah sampai lah. Satu hari, satu info Ramadan yang ke-8. Soalan daripada sahabat saya, dia tanya, jenis-jenis hibah ni apa yang ada dekat Malaysia ni? Pertama adalah hibah mutlak. Macam mana hibah mutlak ni? Ini contoh. Ayah bagi rumah kepada anak, kemudian terus pejabat tanah tukar nama, terus jadi hak milik anak. Jadi ayah dah tak ada apa-apa hak atas tanah tersebut, dia bagi mutlak. Yang kedua, hibah amanah. Hibah amanah ni maksudnya dia nak memberi hibah tersebut kepada penerima hibah, tapi penerima hibah tu masih belum layak ataupun belum lagi boleh menerima hibah tersebut di atas sebab dia OKU ataupun untuk kanak-kanak lah biasanya. Jadi dia melantik pemegang amanah bagi untuk menghibahkan hal tersebut sehingga anak tu mencapai umur 18. Yang ketiga, hibah bersyarat ataupun hibah rupah. Hibah rupah ni maksudnya saya bagi rumah ni tetapi dengan syarat masih lagi boleh menikmati manfaat di atas harta tersebut semasa saya masih hidup lagi. Bila saya tak ada, barulah rumah ni berpindah bilik kepada penerima tu tadi. Okey, yang keempat pula, hibah takaful. Hibah takaful ni pula, fungsi dia adalah menggantikan gaji ataupun pendapatan yang hilang dan mewujudkan aset tunai segera untuk penerima ataupun waris yang telah diletakkan. Ajar sesuatu, rancang sekarang untuk kebahagiaan pada masa akan datang. Like, follow dan share jika video ini bermanfaat untuk anda.